Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sadaqallahul Azim. Lihat dalam tafsir Ibn Katsir pada jilid ke-8 muka surat 10 terjemahannya, dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-duanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu, dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Siapa pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, melihat kepada kelompok ayat ini, Allah menguraikan tentang satu contoh kepada penduduk Mekah supaya mereka mengambil pengajaran, iaitu dalam konteks pembicaraan tentang risalah kenabian. Ayat ini Allah memerintahkan Nabi SAW, buatlah, sampaikan kepada mereka, bawalah contoh untuk mereka. Kalau kita lihat dalam contohnya Al-Mufradat oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, perkataan daraba ini membawa makna yang berbagai. Daraba ni iaitu salah satu maknanya bawakan perumpamaan, sesuatu yang menjelaskan keadaan yang abstrak supaya menghilangkan keraguan terhadap perkara itu. Contoh yang kita dapat lihat dalam surah Al-Kahfi bila Allah menggunakan fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini dalam ayat ke-11 surah Al-Kahfi. Iaitu maksud di sini Allah SWT telah pun menjadikan mereka tertidur. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Ini bukan daraba. Kalau kita lihat surah Nisa pula ayat ke-34, Allah menceritakan wadribuhunna, iaitu dalam konteks ayat wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Dalam kes yang melibatkan wanita ataupun isi yang nusyus, maka dibenarkan untuk seorang suami berhijrah di tempat tidur, meninggalkan mereka di tempat tidur, bukan meninggalkan dari bilik tidur. Berbeza itu. Nanti ada peluang kita explore surah An-Nisa insya-Allah. Kata Dr. Atin Nabulisi dalam konteks saya ini, tinggalkan, jangan sampai anak-anak melihat berlakunya persisian faham itu. Walaupun Allah menyebut hujung wadribuhunna, dan pukul mereka, tapi pukul ni bukan bererti pukul seperti kita pukul ular umpamanya. Pukul dalam keadaan mengelakkan tempat yang mulia, elakkan daripada mukul wajah. Ada konteks yang ditunjuk. Itu juga kalau kita lihat dalam surah Muhammad, Allah menceritakan tentang tanggungjawab orang beriman ini bila bertemu dengan musuh dalam peperangan. Fadarbar riqab, bila bertemu dengan musuh di medan perang, maka dalam waktu itu dibenarkan untuk memenggal leher mereka. Dalam peperangan konteks contohnya, jangan dibaca terasing lalu timbul fitnah kepada Islam nanti. Dan kita jumpa juga seperti dikumpulkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, contohnya dalam surah yang sama, surah Muhammad ayat 27, fa kaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum, iaitu pada hari kematian orang yang kafir ini, malaikat akan memukul wajah dan juga belakang mereka. Maksudnya dimatikan dalam keadaan yang ngeri dan sungguh su'ul khatimah yang dialami itu.